Masalah sampah di laut yang hanyut ataupun sudah ditenggelam bukan sahaja perlu diberi perhatian, malah penyelesaian segera. Kajian menunjukkan menjelang tahun 2050, hidupan laut seperti ikan, udang dan sotong bakal tercemar. Justru pembersihan habitat hidupan marin perlu dipergiat. Bayangkan, suatu hari nanti anda bangun dan mendapati lautan menjadi sunyi. Tiada lagi terumbu karang yang berwarna-warni. Tiada lagi penyu yang berenang bebas. Tiada lagi kawanan ikan yang memenuhi lautan. Yang tinggal hanyalah timbunan plastik yang terapung di permukaan air. Ia mungkin kedengaran seperti sebuah cerita fiksyen sains. Namun, jika kita tidak bertindak mulai hari ini, keadaan itu boleh menjadi kenyataan pada masa hadapan. Bersama saya, Nur Airis Arissa binti Muhammad Zaki, pelajar dari Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia yang akan membawa anda menyelami sebuah misi yang penting. Selamat datang ke Misi Biru 2050. Satu perjalanan menyelami dunia bawah laut untuk memahami mengapa memelihara lautan bermaksud melindungi masa depan kita. Lautan meliputi lebih daripada 70% permukaan bumi. Lautan menghasilkan kira-kira separuh daripada oksigen yang kita hirup setiap hari. Lautan juga mengawal iklim dunia, membekalkan sumber makanan kepada berbilion-bilion manusia serta menjadi habitat kepada jutaan spesies hidupan marin yang menakjubkan. Lautan yang sihat bukan sahaja penting untuk kehidupan marin, malah ia amat penting demi kelangsungan hidup manusia. Namun begitu, lautan kita kini sedang berdepan ancaman yang semakin serius. Baru ni pun kita buat kajian lebih daripada 38,000 tan sampah sehari. So kalau kita tengok setahun, banyak tu sampah tu. So yang ini adalah tanggungjawab bersama. Setiap tahun berjuta-juta tan sisa plastik memasuki lautan. Beg plastik, botol, pukat nelayan yang terbuang dan mikroplastik mengalir melalui sungai sebelum akhirnya berakhir di laut. Penyu sering menyangka beg plastik sebagai obor-obor lalu memakannya. Burung laut pula tanpa sedar memberi cebisan plastik kepada anak-anaknya sebagai makanan. Ikan turut menelan zarah-zarah mikroplastik yang akhirnya memasuki rantaian makanan manusia. Dalam masa yang sama, peningkatan suhu lautan menyebabkan terumbu karang mengalami pelunturan dan akhirnya mati. Aktiviti penangkapan ikan secara berlebihan pula mengurangkan populasi hidupan marin pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaannya untuk pulih. Pencemaran, perubahan iklim serta sikap manusia yang tidak bertanggungjawab semakin menekan keseimbangan ekosistem marin. Sekiranya keadaan ini berterusan, generasi akan datang mungkin mewarisi lautan yang tidak lagi mampu menyokong kehidupan seperti yang kita kenali hari ini. Apabila lautan menderita, manusia juga akan menerima kesannya. Bekalan makanan laut akan semakin berkurangan, sekaligus menjejaskan keselamatan makanan dunia. Kemusnahan terumbu karang mengurangkan perlindungan semula jadi pantai daripada ombak besar dan ribut. Kehilangan biodiversiti marin melemahkan keseluruhan ekosistem. Malah, sektor ekonomi pelancongan dan sumber pendapatan masyarakat turut bergantung kepada lautan yang sihat. Melindungi kehidupan di bawah air bukan sekadar menyelamatkan ikan. Ia adalah usaha untuk melindungi masa depan seluruh umat manusia. Berita baiknya, setiap tindakan yang kita lakukan mampu membawa perubahan. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna, amalkan kitar semula dan pelepasan sisa secara bertanggungjawab.
sertailah aktiviti pembersihan pantai dan sungai. It's certainly an effort that we are doing, but it's also a call to action for many others to follow, not just to collect the rubbish, but especially to avoid littering. You see that many of the waste that we find here. Pilih sumber makanan laut yang diperoleh secara lestari. Peliharalah habitat hidupan marin. Didik keluarga, rakan-rakan dan masyarakat tentang kepentingan menjaga lautan. Sokong inovasi dan teknologi yang mampu mengurangkan pencemaran serta memelihara hidupan marin. Tindakan yang kecil apabila dilakukan oleh berjuta-juta manusia mampu menghasilkan perubahan yang luar biasa. Lautan telah sekian lama menjaga kehidupan kita. Kini tiba masanya untuk kita menjaga lautan. Bersama-sama kita mampu melindungi hidupan marin. Bersama-sama kita mampu membina dunia yang lebih sihat, bersih, lebih sihat dan lebih lestari. Kerana kita hanya mempunyai satu lautan, satu bumi, satu masa depan. Peliharalah kehidupan di bawah air. Lindungilah masa depan kita.